Lepas tu saya bawa dia masuk dalam bilik. Saya cakap, okay puan, sebelum kita masuk bilik, kita kena kita kena cuci kaki dululah. Semua tu kan. Then bawa masuk dalam bilik. Lepas tu dia cakap macam ni. Saya cakap macam ni kat dia. Biasalah kita kan ada prosedur untuk nak tukar pakaian apa semua tu. Lepas tu saya cakap, okay puan, sekarang ni saya dah provide kain batik, panties dengan shower cap. So puan boleh tukar pakaian dulu. Pakaian puan boleh sangkut dekat tempat sangkut baju tu lah. Then dia kata, saya nak guna kain batik, saya boleh ke? Saya cakap, minta maaf puan, sebab kita kena guna kain batik kita punya spa, nanti mudah kita nak cuci dan kena minyak pun taklah orang kata. Kadang ada setengah kain batik yang mahal ke apa ke, kena minyak nanti jadi isu pula kan. Lepas tu dia macam, okay tak apalah, saya tukar. Lepas tu bila tukar, habis dah saya tinggal dalam bilik lah dan nak tukar pakaian. Lepas tu saya keluar. Saya masuk balik. Saya nampak kain batik dia tengah pakai kain batik dia. Lepas tu nak start mengurut, dia pakai kain batik dia sangkut. Saya tak tahu apa function kain batik yang dia pakai tu. Dia sangkut kain batik dia tu warna merah. Kita kan dah bagi. Kenapa dia nak ni lagi? Dan masa kain batik tu pula, yang saya pelik sebab dia tak bawa beg apa-apa. Kat mana dia tak kain batik dia tu? Kain batik dia warna merah. Dia sangkut dekat merah sangat ke? Merah hati. Saya dulu pun ada kan, saya pernah cerita lah pasal student saya yang saya ambil tu. Yang dia kata yang ada orang panggil dia pakai kebaya merah. Kebaya merah juga. Ni kain batik warna merah. Saya pun tak kata apa-apa lah. Saya pun dia sangkut je lah macam tu ke? Ada dia pakai ke tak ada? Ada. Masa dia pakai, lepas tu nak start mengurut, dia buka kain batik tu, dia letak. Sedangkan kain batik yang kita bagi tu, dia dah pakai dah. Pelik lah. Saya pun rasa pelik kat situ. Ya, betul. Dalam masa tu, time tu spa memang sunyi lengang. Hanya dengar lagu je. Lepas tu tak apalah. Saya pun continue apa semua. Saya cakap, okay puan, sebelum kita mengurut ni, saya nak minta puan freekan kain dan menerap. Sebelum dia nak menerap tu,